Lepas ni dah tak payah lagi dah nak apa cakap, nak tebuk dinding, nak kena bersihkan habuk dia apa semua dah tak payah, sebab sekarang ni dah ada plastik macam ni tau. Ini plastik apa ni? Ini plastik untuk elakkan habuk-habuk yang kita nak tebuk dekat dinding tu berteraburan dekat dalam apa, dekat lantai rumah apa semua sekali. Okay, contoh saya bagi contoh. So kat dinding ni saya nak tebuk dekat sini ni. Okay, kalau saya tebuk terus pakai drill macam ni, okay, saya tebuk terus macam ni, nampak tak ada habuk berterabur ni kan? Ada habuk berterabur macam ni, betul tak? So, untuk atasi masalah tu, ni, kita gunakan beg plastik ni. Okay, buka dia punya apa tau? Buka dia punya selotip dia kat sini. Okay, tanggalkan. Ini kalau macam abang-abang aircon, kan? Yang nak tebuk-tebuk lubang, apa semua tu sesuai sangat-sangat. Tampal dia kat sini. Nampak? Tampal dekat tempat kita nak tebuk tu. Dah jadi macam ni. Okay, kita letak kat sini. Nah, nampak? Bila kita tebuk, function habis kan? Habuk-habuk ni semua terus duduk dekat bahagian dalam ni. So inilah kelebihan plastik tebuk lubang ni. So yang ini saya letakkan kat beg kuning tau. Okay, kalau korang nak tengok berapa harga dia, okay, kau pergi tengok dekat dalam beg kuning saya. So dah tahu tak function beg plastik ni? So ini bukan untuk satu lubang je. Maksudnya kalau korang apa orang cakap, nak tebuk lubang kedua, boleh je. Pindahkan lagi, pergi dekat lubang kedua. Nak tebuk dekat lubang ketiga, boleh je. Pindah lagi letak kat lubang ketiga. Faham tak maksud saya? Maksudnya dia bukan sekali pakai, buang habis. Tidak. Selagi sampah kat dalam ni tak penuh, kau gasak lah sampai penuh dia punya habuk-habuk dia semua sekali. Faham So jadinya yang ini, aku letakkan kat dalam beg kuning. Kalau korang nak, kau pergi tengok dekat dalam beg kuning aku. Okay? Yang ni aku tinggalkan dekat beg kuning. Assalamualaikum.